Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ke tak? Dengar suara ke tidak? Dengar. Dengar. Seorang je dengar. Yang lain dengar ke? Dengar. Dengar. Dengar ke? Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah sihat saya. Alhamdulillah sihat. Okay, sekejap saya tengok nama-nama sekejap. Pelajar saya ada ramai ni, tapi ada 19 orang je yang masuk Okay, sebelum kita masuk chapter yang baru, saya nak tanya macam mana group assignment? Macam mana individual assignment? Okey ke? Ada soalan nak tanya? Kita bincang dulu tentang individu dengan group. Ada soalan nak tanya? Ada yang tak faham ke? Ada? Ke semua dah settle? Individu dah settle, group belum lagi. Okay, individu dah settle, group belum lagi. Ada keperluan ke untuk saya terangkan semula tentang group assignment? Ke tak perlu? Boleh sir, boleh. Perlu sir, perlu. Perlu sir. Perlu. Okey, boleh. Okey. Sekejap saya share screen. Okey, untuk memastikan kehadiran kamu, pastikan kamu sentiasa berinteraksi dengan saya. Yang pertama, macam mana nak interaksi dengan saya, sama ada kamu tekan emoji ataupun kamu buka mikrofon ataupun kamu hantar komen. Supaya dekat sini saya boleh detect lah siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Daripada hasil daripada ChatGPT, hasil daripada Google Meet ni. Sebab lepas habis kita punya meeting ni, nanti dia akan keluar satu summarize, dia bagi tahulah berapa lama kamu akan ada dalam Meet ni, kemudian apa yang kamu buat, ada tak interaction. So daripada situ saya akan ambil lah. Dan saya juga akan ambil kehadiran melalui, saya akan petik nama sesiapa untuk jawab. Kalau senyap, saya assume kamu tidur. Okay, boleh sekejap. E-commerce group assignment. Group assignment. Okay. Okay, sebelum saya nak terangkan tentang group assignment, saya nak tanya, ada tak pelajar yang tak ada lagi group? Dia tak ada group lagi, ada tak? Ke semua dah ada group? Semua dah ada Okay, untuk group assignment, ini adalah task yang pertama untuk group presentation. Daripada semua ni, kamu akan ada 9 group. Okay, 9 group yang mana saya dah tetapkan setiap group akan ada tajuk yang ni. Contoh group pertama akan kamu tengok video ni, webinar Borak Niaga. So kamu buat apa? Kamu tekan link, kamu paste dekat dalam Google, kemudian kamu akan tengoklah video, yang mana video ni ada yang panjang, ada yang pendek. Dia berdasarkan video mana yang kamu dapat lah. Untuk group pertama ni, kalau dia dapat yang panjang, panjang. Kalau dapat yang pendek, pendek. Kemudian, apa yang kamu nak kena buat? Kamu kena buat research analysis. Apa dia? Kamu kena tengok video ni betul-betul. Kemudian kamu kena buat tambahan dalam research yang berkaitan dengan company yang diterangkan dalam video ataupun industri ataupun strategi. Kemudian, kamu kena fokus pada macam mana berlakunya e-commerce. Macam mana strategi yang dilakukan oleh orang yang tengah bentang dalam video tersebut, macam mana dia nak naikkan dalam bisnes. Dan macam mana juga customer punya pengalaman beli barang dan sebagainya, dan revenue generation. Jadi benda ni sangat penting lah untuk diri kamu, untuk kamu buat. Macam mana kamu nak tahu benda ni nak buat macam mana? Sebab itulah saya letak dalam satu group yang mana kamu boleh berbincang daripada idea. Contoh, boleh tak kamu type komen, kamu jual apa? Boleh tak kamu type komen, kamu jual apa? Saya nak baca. Ada tak? Komen sekarang. Kamu jual apa? Ke kamu tak jual? Coklat, balls, donat, keripik ubi, minyak wangi, Polaroid. Wah. Sambal, roti, Indomie, pre-love buku,
mantau buttermilk chicken, snack box, ramen ayam Korean. Okay, good. Okay, bila kamu dah ada barang yang kamu nak jual ni, kek tapak kuda, kek batik, hazelnut latte, art commission, kesemua ni adalah perniagaan kamu. Dan apa yang membezakan perniagaan kamu dengan kedai-kedai di luar, kamu tengah jalani satu proses untuk melaksanakan e-commerce, electronic commerce yang kamu jual secara atas talian. Transaction pun kamu tak terima cash, kamu terima duit di atas talian. Jadi benda itulah yang akan kamu selesaikan dalam individu assignment. Tapi boleh tak kaitkan dengan group assignment? Boleh. Daripada idea kawan-kawan kamu, individu assignment, kamu boleh tarik sikit-sikit dan jadilah dia group assignment punya group assignment mana? Ni. Group assignment punya research and analysis. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena ingat ada 3. Yang pertama, kamu kena buat slide presentation. Ini group assignment untuk individu. Kamu hanya perlu hantar dekat saya report sahaja. Okay, tak perlu slide presentation, tak perlu present depan saya untuk individu. Tapi untuk group assignment, kamu kena buat yang pertama slide presentation, ringkas. Kemudian yang kedua kamu kena buat presentation. Dan yang terakhir kamu kena buat apa? Kamu kena buat report. So 3 benda ni mewakili markah 20%. Jadi apa yang kamu nak kena present? Jadi kamu lihat dekat sini ada introduction. Ada e-commerce strategy, case study, examples, change, challenges and solution, conclusion. Okay. Kesemua ni daripada mana kamu nak dapat? Daripada video yang kamu buat research tadi. Kemudian kamu gunalah Canva ataupun Google Slide ataupun PowerPoint untuk menghasilkan design ataupun menghasilkan slide presentation untuk kamu bentang nanti. Kemudian pastikan setiap ahli kumpulan mainkan peranan yang penting. Jadi saya nak setiap grup nanti dia pecahkan dalam tugasan masing-masing, siapa yang kena buat introduction, siapa yang kena buat strategi, siapa yang kena buat case study, siapa yang kena cari solution, siapa yang kena buat conclusion, supaya setiap orang dalam grup tu memainkan peranan lah. Kita tak nak ada sleeping partner, free rider dan sebagainya. Dan bila nak hantar untuk group assignment nanti, maybe kalau kamu masih belum balik lagi ke fakulti, kamu masih kelas online, saya akan buat apa? Kamu akan present secara online, tapi saya tak akan panggil semua. Saya akan panggil turn by turn. Mungkin minggu yang pertama tu, saya akan main grup pertama dulu present, saya nak tengok report, saya nak tengok dia punya slide. Lepas tu saya akan panggil seterusnya. So ada jadual lah. Jadi kamu ready je benda tu. Dan pastikan untuk evaluation criteria ni, kamu follow yang ni. Ada accuracy, ada depth of content, clarity and flow of presentation, creativity and use of visual, teamwork, dan pastikan equal participant. Semua join. Okay, jelas Ada soalan? Ada soalan ke untuk? Jelas ke? Tak ada Tak ada. Okay, good. Untuk individu assignment, saya assume semua dah faham. Okay, Khaira, kenapa Khaira? Sir, presentation tu dalam masa terdekat ke? Tak. Tak. Paling terdekat sekarang adalah kamu kena fokus kepada individu assignment. Yang mana individu assignment, kamu tengok tarikh, saya ada bagi tarikh. Yang mana tarikh kamu akan hantar pada minggu depan, kamu grup 1 grup 1, grup assignment, hantar assignment pada 11 Februari. 11 Februari hari Rabu minggu depan kamu kena hantar. Siapa yang tak hantar 10% saya buang. Maksudnya kamu tak akan dapat 10% untuk individual assignment. Pastikan kamu hantar. Sebab itulah saya open dekat pelajar saya untuk 24 jam WhatsApp saya. Tak kisah Sabtu, Ahad dan sebagainya. Kamu tanya je apa benda. Sebab kamu tak ada dekat kampus. Jadi susah untuk saya bantu. Jadi kamu boleh WhatsApp saya, tanya apa soalan. Sir, boleh ke macam ni, boleh ke macam ni. Dan sebelah bulan ni saya akan buka satu link untuk kamu hantar semua assignment dalam tu. Ini untuk individual assignment. Tapi kalau untuk group assignment, kita akan jumpa pada pertemuan yang ke-6
12 Februari ni, saya akan tengok, saya makan progress untuk grup pertama. Grup pertama apa progress kamu? Kamu bentang dan sebagainya. Kemudian saya akan tengok, kemudian perjumpaan yang ke-9, 25 hari bulan, saya nak tengok, saya makan grup progress yang kedua macam mana. Sehinggalah last sekali nanti, minggu pertemuan yang ke-14, minggu yang ke-7, saya nak tengok kamu present dan hantar assignment. Okay, jelas saya Khaira? Jelas sir. Okey. Sekarang kita akan masuk pada chapter yang pertama, saya rasa. Kita akan masuk pada muka surat yang ke-22. Betul ke? Saya rasa betul. Cuba kamu tengok. Kalau betul, betul. Kalau tak betul, bagi tahu saya untuk saya betulkan. Sekejap muka surat 22. Muka surat 22. Sini. Okey, cuba kamu tengok. Betul tak dekat sini? Betul tak? Yang hari tu, kelas kita tu, yang saya buat recording tu sampai sini. Betul? Ke yang ni dah settle? Dah settle ke belum? Faris Haikal. Betul sini Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi pada video sebelum ni saya dah terangkan tentang beberapa electronic commerce dan juga e-business. Jadi perbezaan e-commerce dengan e-business apa dia? E-commerce ni adalah satu tempat jualan yang kita gunakan internet ataupun sesuatu sistem yang berskala kecil. Adapun e-business, kita gunakan satu sistem yang kita akan menjual tapi pada skala yang besar. Sebab itulah kamu akan jumpa C2C, consumer to consumer. Maksudnya personal, orang yang macam saya jual, saya tak ada syarikat yang besar. Saya jual barang macam kamu sekarang, kamu C. C jual kepada siapa? Jual kepada orang yang bukan jual barang juga. Jadi dia akan jadi C2C. Kemudian kita ada B2C. Lepas tu kita ada apa? C2B. B ni apa? Business. Bila business, dia adalah company yang berskala besar. Contoh, company yang berskala besar ni apa dia? Shopee, TikTok ataupun apa lagi, kedai-kedai yang besar, contoh Giant, Lotus, itu adalah company, business. Kemudian kita ada government. Government ni apa? Government ni adalah badan-badan kerajaan yang dia nak menjual barang, sama ada dia adalah penjual ataupun dia adalah pembeli. Government to business, business to government, ada banyaklah benda tu. Dan sekarang kita akan masuk kepada e-commerce business models and concepts, business model, revenue model and business processes. Okay. Yang pertama kamu kena tahu major type revenue model. Ada 5. Yang pertama advertising revenue model, transaction fee revenue model, sale revenue model, affiliate revenue model, subscription revenue model. Kita go one by one. Okay, yang pertama sekali advertising revenue model. Apa dia? Ini lebih kepada macam mana cara kamu nak iklankan kamu punya barang, produk, item supaya dikenali oleh orang di luar. Jadi iklan. Contoh, kebiasaan iklan, orang akan jual, orang akan letak dekat mana? Dekat TV. Dekat mana? Billboard. Selain daripada tu, orang letak kat mana? Cuba komen sikit, orang letak kat mana? Selain orang iklankan dekat TV, billboard, dekat mana lagi orang akan iklankan dia punya produk? Radio, betul. Lagi? TikTok lagi, surat khabar, pandai lagi, FB, TV, YouTube, Samsung, TV, website, WhatsApp, lagi ada lagi, IG, TikTok. Kamu pernah tengok tak dekat bas ada orang letak iklan? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Apa iklan, betul, billboard, signboard. Selain daripada semua yang kamu bagi tahu tu, ada lagi
Di antaranya orang tampal dekat kereta. Contoh apa dia? Grab. Kawan kamu kata LRT, betul. Contoh lagi dekat bus, lagi dekat mana? Lagi dekat kereta. Dekat mana lagi banner tepi jalan, poster-poster, flyers, pamphlet. Ini semua adalah advertising yang mana dia memerlukan bayaran. Tak ada benda yang percuma. Semua kena bayar. Tapi lagi banyak kamu dapatkan orang, kamu reach orang, lagi tinggi harga untuk pengiklanan tersebut. Contoh, TV. Dulu ramai orang tengok kat TV. Jadi sebab itulah harga untuk satu iklan dekat TV mahal. Tapi zaman sekarang dah ramai tak tengok TV, orang tengok apa? TikTok. Jadi dekat TikTok ni harga dia boleh fleksibel ikut keperluan berapa ramai yang kita nak orang tu view kita punya produk. Itu adalah kelebihan yang zaman sekarang lah. Dia tak perlukan kita untuk menghasilkan duit yang tinggi, dia punya revenue model revenue yang tinggi, tapi hasil dia rendah. Sekarang ni kita boleh setting. Contoh lagi apa? FB ads dan sebagainya, TikTok ads. Semua tu adalah periklanan. Dan kenapa kita buat pengiklanan ni? Supaya kedudukan kita untuk trafik dalam website dia akan duduk yang paling tinggi. Contoh saya ni jap. Contoh restoran. Okey, jap. Okey, contoh kamu tengok dekat sini. Bila kamu type restoran, dia akan keluar trafik yang pertama Canton Boy di Pulse Cyberjaya. Kemudian yang kedua Restoran Zam Ikan Bakar. Yang ketiga Rumah Daun Restoran. Kesemua ni kita panggil dia trafik dalam website. So macam mana kita nak dapat yang pertama ni? Kamu kena invest duit. Advertise dia, kamu kena bayar duit supaya kedudukan dalam trafik kamu akan jadi yang pertama. Kedua, ketiga. Lagi banyak kamu invest ataupun lagi banyak orang klik untuk masuk dalam tu, lagi tinggilah kedudukan kamu dalam website. Okay, jelas Okay, kemudian yang kedua subscription revenue model. Apa dia ni? Kalau kamu nak buat sesuatu, kamu nak masukkan sesuatu dalam sistem ataupun dalam website dan sebagainya. Contoh kamu nak masukkan benda semua ni dalam internet. Contoh kamu nak ada satu website yang mana website ni memang khas untuk kamu. Jadi nak tak nak kamu kena bayar subscription untuk dapatkan tempat dalam satu website tu untuk membantu dia menyebarkan lagi kamu punya iklan. Dekat sini dia kata apa? Website that offer user content or services charge a subscription fee for access to some or all of it offering. Maksudnya semua benda yang kamu nak dia akan keluar dekat dalam tu. Contoh saya share dekat kamu. Saya ambil restoran Rembayung. Restoran Rembayung punya website. Tengok sekejap. Okey. Mana tadi? Okey. Sebelum tu saya nak tanya, siapa yang dah pergi Rembayung? Adakah yang dah pergi? Adakah yang dah pernah pergi? Tak Belum pernah ke? Belum. Siapa yang nak pergi? Saya nak belanja. Siapa nak pergi? Saya. Saya, Saya. Belanja laju. Kau bukan tahu pun Rembayung ni kedai apa? Kau bukan tahu pun Rembayung ni kedai apa? kedai makan se. Siapa punya? Kak Raming. Ramai. Kena buka ramai sah. Hari Khamis Hari ni hari ni. Macam-macam Okey. Boleh. Bagus. Bila kamu tahu maksudnya apa? Khairul Aming sendiri, saya dah masuk gaji dah. Alhamdulillah. Saya tengah kaya ni sekarang. Okey. Kalau kamu tengok Rembayung ni daripada Khairul Aming. Adakah Khairul Aming ni dia tak invest? Dia invest. Berapa juta dia invest untuk buat Rembayung ni? Siapa tahu? Dia ada bagi tahu hari tu. Saya tak ingat. Siapa tahu harga Rembayung yang diinvest untuk buat restoran ni dekat tengah-tengah Kuala Lumpur. Ada yang tahu tak berapa harga dia?
4 juta sir. 4 juta. 4 juta tu 4 juta tu dia bukan semata-mata bangunkan bangunan, dia bangunkan dia punya brand, kemudian dia bangunkan dia punya website, dia bangunkan iklan dan dia ada follower. Jadi benda ni lah yang akan membantu bisnes dia boleh grow lagi baik, lagi cepat. Sebab itulah bila saya tanya tadi siapa nak pergi, ramai nak pergi. Walaupun kedai ni kamu tahu dia tak boleh walk in, kita kena tempah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kamu tahu kualiti Khairul Amin memang terjaga. Dan kamu selalu tengok video dia ni, konten yang bagus-bagus. Jadi macam mana nak dapatkan benda tu? Kamu nak tak nak, kamu kena subscribe. Maksudnya kamu kena buat satu bayaran untuk kamu akses satu sistem, untuk dalam sistem tu dia boleh akses ke semua bahan yang ada. Contoh menu makanan, contoh lagi dekat mana location dia, semua tu ada dalam tu. Tapi dia tak free, dia kena bayar. Inilah yang dibuat oleh, bukan sekadar Khairul Amin, dibuat oleh semua business owner. Kemudian transaction fee revenue model. Kenapa penting transaction fee revenue model ni? Contoh kamu bayar, contoh kalau kamu ada kad Maybank, tapi kamu nak keluarkan duit dekat ATM machine daripada bank rakyat. Kebiasaannya kita kena bayar berapa ringgit untuk dia punya charge tambahan. Berapa ringgit? RM1. Macam tu jugalah yang berlaku dalam transaction fee, yang mana kalau kamu bertukar, contoh kamu buat international interchanger dan sebagainya, so akan ada dikenakan bayaran tambahan. Tapi tak tinggilah, mungkin RM1. Tapi kalau dia dah start international mungkin RM3, RM10, RM20, dia berbezalah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan transaction fee. Ini semua yang melibatkan dalam industri bisnes lah. Cuma kita tak dia tak berkait dengan kita sebab kita hanya e-commerce. Kita yang lebih ringan, lebih simple, lebih mudah. Revenue model ni apa dia? Contoh, ni dia dah start menjual barang tapi secara international. Amazon.com. Dalam tu kamu boleh dapatkan barang daripada China, boleh dapatkan barang tu daripada UK, boleh dapatkan daripada India dan sebagainya. Jadi benda ni macam mana nak dapat? Kamu kena jual. Dan bila jual mesti ada transaction fee tadi, kemudian ada subscription sebab kamu nak beli sistem, kemudian advertise macam mana kamu nak pasarkan dia. Jadi sale ni dia akan berkembang jika kamu follow subscription tadi, transaction tu kamu ambil dan sebagainya lah. Okay, sekarang affiliate revenue model. Affiliate ni kebiasaannya, kalau kamu dah biasa tengok kan orang buat affiliate dekat TikTok dan sebagainya, macam tu lah yang dimaksudkan dengan business. Jadi macam mana business tu nak grow, nak tak nak dia kena ada orang yang affiliate barang dia. Dalam masa yang sama, dia sediakan bahan, contoh konten, marketing, poster dan sebagainya, dan juga barang, dan juga cara nak post barang tu semua dia dah siapkan. Tapi ada affiliate orang bawah dia ni buat apa? Dia yang promote barang tanpa dia pegang barang, kemudian dijual dan dia dapat hasil commission. Seperti mana yang dibuat oleh mypoint.com dan sebagainya lah. Dan sekarang dibuat oleh TikTok dan Shopee, TikTok Shop dan juga Shopee. Itulah affiliate. Okay, ini adalah ringkasan daripada apa yang saya terang tadi tu. Ini ringkasan dia. Macam mana kamu nak hafal? Ada satu teknik. Kamu tak perlu hafal dia punya detail. Detail ni kamu tak perlu hafal. Detail ni dia akan datang idea daripada kamu. Sebab apa? Kamu dah buat individu assignment tadi. Individu assignment tu dia dah membantu untuk jawab soalan-soalan ni. Tapi macam mana? Contoh advertise. Macam mana kamu advertise? Kamu hantar dekat dalam, kamu post dalam status WhatsApp, kamu post dalam Instagram dan sebagainya. Kemudian subscription. Macam mana subscription ni? Maksudnya bila orang tu nak bayar, mungkin ada charge-charge yang lain, contoh SST dan sebagainya. Transaction fee ni dia menggunakan apa? Contoh dia bayar menggunakan Visa, kad kredit, ataupun dia bayar melalui transaction online, ataupun dia bayar menggunakan PayPal dan sebagainya, international. Sale, macam mana kamu buat sale? Affiliate. Ini semua yang saya dah terang. Tapi kalau kamu nak hafal, kamu ubah dia kepada contoh. Kamu keluarkan huruf-huruf depan dia. Lepas tu kamu susun lah contoh perkataan yang senang untuk kamu sebut apa dia.
SASAT, contoh SASAT. So apa dia? Subscription, advertising, sale, lepas tu apa lagi, affiliate dengan transaction. So benda ni yang utama untuk kamu hafal. Sebab untuk idea dua-dua ni saya akan longgar, saya akan open dan tak kisah apa jawapan kamu, kalau dia berkaitan saya akan tanda betul. Okay, kemudian ini adalah gambaran macam mana common revenue model tu berlaku macam mana dia berlaku. Contoh transaction model, fee model, advertising model, sell model, affiliate model, subscription model. Ini sama je macam yang saya terangkan, cuma dia buat dalam bentuk rajah, gambar rajah. Okay, sekarang kita masuk the commerce value change. Yang mana the value commerce change ni ada 4. Yang pertama, attract customer. Pastikan barang bila kamu jual dia boleh menarik minat orang untuk beli. Yang kedua, interact with customer. Sebab tu saya kata macam mana nak interact dengan customer. Bila kamu dah buat advertising, kamu dah buat marketing, dah promote, dah ada iklan dan sebagainya, orang akan interact. Dia akan tanya, barang ni ada lagi ke stok? Barang ni dekat mana yang saya boleh dapatkan? Berapa harga? Itu interact. Kita berkomunikasi dengan orang tu. Kemudian act on customer instruction. Maksudnya apa? Kita bagi tahu dekat dia proses macam mana nak beli, macam mana nak dapatkan barang, macam mana kita nak bagi, kita nak serahkan barang dan sebagainya. Dan kesemua ni kamu dah buat masa individual assignment yang mana kamu kena jual barang dekat 10 orang customer. Dan last kali, react to customer request. Maksudnya kalau dia kata kamu jual apa tadi Sekejap. Kamu jual apa tadi, makanan mana. Kek batik indulgence. Kamu jual macam ni. Tapi mungkin dia akan kata, lepas ni kalau boleh buat dalam packaging yang besar. Itulah yang dimaksudkan dengan react to customer request. Kamu pun buatlah packaging yang lebih besar. Contoh lagi, kamu jual jubah. Dia kata apa? Jubah ni kain dia nipis sangat, buat tebal sikit. Kamu pun ambil, kamu dengar, kamu buat tambah baik. Maksudnya apa? Kamu react kepada customer, permintaan customer tersebut. Ini benda yang baik lah. Okay. Sebelum saya teruskan sampai sini, ada soalan? Semua faham Kalau faham, love, hantar kat saya emoji love. Okay. Alah, asyik seorang je hantar. Okay, ramai. Okay, boleh Okay, nice. Sekarang kita masuk kepada penerangan setiap satu persatu untuk commerce value change ni. Looking at the value change for a business hub to define area of focus. Yang pertama, kamu kena tahu where the most emphasis should be placed. Ini dia bagi tahu secara detail apa yang kamu perlu buat bila kamu nak jual barang. Tak kisahlah bisnes yang kecil ataupun bisnes yang besar. So apa dia yang pertama dia kata, kamu kena tengok dekat mana yang berkaitan dengan value change tadi. Kalau diperlukan, kamu fokus kepada 4 ni sahaja. Attract customer tak? Attract. Kamu tick lah. Sebab apa? Ada poster yang cantik. Kemudian interact. Ada tak orang akan komen ataupun ada tak orang hantar like dan sebagainya? Ada. Maksudnya kamu boleh berinteract atau berkomunikasi dengan orang tu. Kemudian act on customer instruction. Ada tak kamu bagi tahu dekat customer tu, okey barang dia dah sampai. Okey barang dia ni dah habis stok. Barang ni masih ada lagi stok. Barang ni dekat mana dan sebagainya. Dan last sekali, adakah kamu dengar permintaan daripada customer kamu? Contoh, customer kata kotak yang kamu bagi ni kotak dia tak kuat, sampaikan kuih yang kamu hantar ni hancur. So kamu perbaiki. Adakah kamu buat? Kalau buat, maksudnya commerce value change ni kamu punya tip top. Anda kata dia ada 3, 1, 2, 3, yang ni tak ada. So kamu kena baikilah. So macam mana nak dapatkan markah yang tinggi untuk individual assignment? Pastikan keempat ni kamu dapat follow. Okay. Ni detail je lah. Nanti kamu boleh baca. Ini pun detail bagi setiap yang tadi tu. Saya dah terangkan tadi, attract customer macam mana, interact with customer macam mana. Kemudian dekat sini interact with customer ni dia ada static content, ada dynamic content. Static content ni macam mana? Kamu sediakan satu page dan kita hantar kepada customer mengikut apa yang diperlukan. Lepas tu kita tukar kalau ada tambahan daripada kita punya barang. Contoh kita jual kek batik indulgent. Lepas tu kita nak jual kek batik benda lain pula kek batik jagung ke apa benda semua tu kan. So kamu kalau gunakan static content, kamu akan guna content tu yang berulang
tapi tak boleh selalu, dia akan tukar kek batik lain. Tapi kalau kamu ni guna dynamic content, maksudnya kamu dah letak semua kek batik dalam satu poster, so dia boleh guna sentiasa berulang. Sebab yang ini dia lebih, kita kata dia lebih direct, yang ni dia lebih open. Direct ni macam mana? Kita nak jual pen, so pen ni je lah kita letak. Tapi kalau open macam mana? Kita jual pen, kita jual pemadam, kita jual liquid, kita jual pencil case atau pencil box. So tu open, dia banyak benda dalam tu yang boleh dijual. Okay, ini act on customer instruction lah. Ini dia bagi tahu order processing ataupun SOP yang berlaku apabila kita act on customer instruction. Lepas tu ada payment process act on customer instruction. Ni yang kita bagi tahu tadi lah, yang saya bagi tahu tadi tu. Ini benda yang sama. Cuma diterangkan lebih detail dan lebih tertumpu kepada sesuatu bisnes lah yang berlaku, yang berlangsung. Dan sekarang react to customer inquiry. Kalau ada soalan daripada customer yang memerlukan penambahbaikan, jadi kalau kamu adalah peniaga yang baik, kamu dapat untuk menyelesaikan masalah dia. Macam dekat Shopee, contoh saya beli barang yang mahal-mahal kan. Saya beli barang apa yang paling mahal saya beli kat Shopee? Banyaklah barang mahal. Okey, kamu komen sekejap, barang mahal apa yang kamu pernah beli online, secara online? Barang apa? Barang apa yang paling mahal kamu rasa? Bagi tahu barang apa, harga dia. Skincare set. Apa? Skincare set. Cuci muka. Berapa? 89. 89. Okey, lagi. Siapa lagi? Adidas. Berapa? 400.5. Okey, lagi. Siapa lagi? Supplement. Jangan tulis macam ni. Kamu type dekat situ, kamu tulis harga sekali. Spare part motor berapa harga, phone berapa harga, kamera berapa harga, supplement berapa harga, collagen berapa harga, perfume RM50. Okey. Saya nak lagi tinggi. Tadi dah ada sampai 400 lah. Ada tak lagi yang atas 400? Spare part motor 300. Uish, kamera 2,500. Okey, ni tinggi. Okey, collagen 174. Drone 2K. Okey. Phone 1,800. Lagi. Saya nak tengok ada tak lebih daripada 5K ke atas, ada tak? Pernah tak beli lebih daripada 5K? Shimano Steel. Ni apa benda ni? Zerel Muiz, apa benda ni? Shimano apa benda ni? Ini barang mancing Memang harga dia mahal macam tu berapa ni? 367,000. Serius lah, banyak duit awak Padu Okey, jadi kesemua yang kamu beli ni, dahsyat. Barang mancing Kesemua yang kamu beli ni, kebiasaannya kamu beli sebab apa? Kedai tu trusted ataupun dia bagikan kamu perasaan yang barang ni memang boleh sampai dekat kamu. Sama juga macam Shopee, kalau kamu ada masalah customer service dia sentiasa nak dengar masalah daripada customer dia. Contoh, barang tak sampai, so kamu contact dia dekat Shopee, dia akan bagi tahu, okey, barang ni sebenarnya dah on the way dah. Dia dah masuk dekat dalam pos laju dan sebagainya lah. So benda tu sangat penting, react to customer inquiries. Apa-apa soalan yang ditanya oleh customer, kamu mampu untuk jawab. Contoh, customer kata, barang ni ada rosak lah. So kamu bagi tahu boleh return dan kita akan tukar barang yang sama tapi barang yang baru. Macam itulah. Kemudian potential and challenges of e-commerce. Apa yang memberi cabaran dan apa yang kamu nampak bagusnya untuk e-commerce ni. Yang pertama, benefit lah. Yang mana produk kita boleh buat selection. Bila kamu tengok e-commerce, contoh kita letak dalam Shopee ataupun kamu letak makanan dalam WhatsApp group group e-commerce kita, saya pun tengok, ni sedap. So saya boleh buat pemilihan. Higher productivity, maksudnya apa? Kamu boleh banyak lagi share apa-apa sebab dia dah senang. Improve accessibility and convenience. Dia lebih meyakinkan dan dia mudah untuk didapatkan. Better availability of information. Betul. Kalau saya tanya, contoh saya nak beli barang ni, kamu bagi tahu saya tinggal satu barang ni lah, tinggal 3 dan sebagainya. Jadi e-commerce ni mudah. Berbanding kamu pergi kedai, dah lah kena keluar minyak. Lepas tu kamu nak kena apa lagi? Tenaga, nak kena berjalan lagi. Sampai kedai barang tak ada. Ataupun sampai kedai tutup. Itu problem.
Banyaklah lagi. So kamu hafal dalam 3 ataupun 5 sekiranya keluar dalam exam. Okay. Kemudian dalam kamu meniaga secara e-commerce ni, kamu akan jumpa 2 masalah yang akan berlaku. Yang pertama globalization issue, yang kedua infrastructure issue. Kalau globalization issue ni, apa yang berkaitan dengan perkara tersebut? Language issue. Apa dia? Contoh, kamu nak beli barang, kamu kata pen ni, yang mana pen ni murah dekat China, kamu nak beli, tapi dekat dalam website China tu kamu tak faham maksud apa yang, macam mana nak beli dan sebagainya, nak log in lah, nak belilah, kamu tak faham sebab dia guna tulisan Cina. Jadi inilah globalization issue yang akan berlaku, language barrier. Sama juga orang Cina, kalau nak beli barang dekat kita tapi kita guna bahasa Melayu, masalah dari sudut bahasa. Culture issue ni macam mana? Contoh culture ni, kita nak jual makanan tapi tak bersesuaian dengan tempat tersebut. Contoh, orang Jepun, dia makan apa? Dia makan benda yang mentah tu, apa dia nama dia? Apa benda? Yang mentah-mentah macam ikan. Sushi. Sushi, betul. Sushi yang mentah. Sashimi. Okay, sushi. Okay. Sushi, benda ni mentah, yang memang mentah, celup sos terus telan. Tapi kalau jual dekat Malaysia, ke orang Melayu, mungkin ada beli tapi 10%, lagi 90% tak nak, dia nak kena goreng ataupun kena rebus dan sebagainya. Jadi kat sinilah ada isu daripada segi culture. Contoh, orang India, dia suka makan barang berempah. Tapi kalau kita tak berempah sangat, kita nak berkuah dan kita nak pedas, contoh. Jadi kat sinilah ada globalization issue, masalah yang berlaku pada sudut budaya. Jelas kat situ Kemudian infrastructure lah. Yang pertama internet, kadang-kadang internet slow. Kemudian telecommunication, kadang-kadang kita nak buat call daripada satu tempat ke satu tempat, problem, line tak kuat. Kemudian flat rate access system. Harga dekat Malaysia, contoh kita jual iPhone dekat Malaysia, harga dia contoh 6,000. Tapi kita nak beli dekat UK, harga dia mungkin naik dolar dan sebagainya, lagi mahal daripada Malaysia. Jadi ini juga isu. Dan last sekali, international transaction. Contoh, kita nak beli barang dekat eBay, barang tu ada dekat Canada. Jadi barang dekat sana harga dia murah, tapi disebabkan international transaction akan ada charge tambahan, so barang tu jadi mahal. Contoh, barang harga RM30, harga kat Malaysia jual 100, tapi disebabkan kita nak beli barang dekat Canada yang RM30 tu, akan ada charge tambahan, yang mana charge tambahan SST, GST semua ni untuk Canada tinggi, contoh harga dia tinggi, so daripada RM30 naik kepada 300. So itulah kekangan yang berlaku, infrastructure issue untuk international transaction, daripada murah terus jadi mahal dan 3 kali ganda daripada Malaysia. Itulah. Ni dia punya detail lah, language issue ni apa yang berlaku, culture issue apa yang berlaku, interact structure, ni diterangkan saja. Jadi tamat untuk chapter 1. Sekarang saya bagi rehat 10 minit. Kita jumpa lagi dalam pukul 11.50 untuk chapter kedua. Boleh Okey, 10.50 kita sambung lagi untuk chapter yang kedua. Okay, pergi minum air dulu ke, makan dulu ke, kita santai-santai je kelas kita. Okay. Kalau ada soalan nak tanya tentang individual assignment, group assignment pun boleh terus tanya. Saya ada je kat sini. Boleh je tanya. Ustaz,
Sir. Iya apa? Saya nak tanya yang report tu kalau sampai 20 page boleh ke? Boleh, lebih tak apa, kurang jangan. Kan ada saya bagi tahu untuk individu assignment ni. Ya, saya letak kat situ minimum bukan. Mana? 5 hingga 8 page. Ini untuk minimum. Yang 8 page tu kalau kamu nak lebih pun tak apa, kurang pun boleh. Tapi jangan keluar daripada range 5 sampai 8 tu. Kalau dapat 5 ke atas lagi cantik. Janganlah 4, 3, 2, 1 saya tak nak. Kalau 20 cantik, 50 cantik. Boleh, lebih tak apa. Okey, terima kasih sir. Sama. Sir. Sir. Hello sir. Sir. Ya saya, ya. Kalau kan nak kena ada 10 pembeli. Tapi semalam kan ada orang dia tanya soalan, kalau soalan yang dia tanya pasal borong tu, boleh ke kalau borong tu? Okey, semalam ada kawan kamu tanya saya, boleh ke borong? Boleh, cuma dia takkan menepati pada bahagian untuk 10 pembeli. Sebab dia seorang je beli, tapi dia beli semua. Sekarang, untuk kamu dapatkan markah yang tinggi, kamu kena jual kepada 10 orang, bukan 10 barang. Sebab tu bila saya baca balik WhatsApp tu, saya tengok ni tak menepati kriteria untuk kita punya e-commerce ni. So dia nak tak nak dia kena, contoh dia dah jual 10 barang dia dah, tapi baru dapat seorang. So dia kena tambah lagi lah barang tu untuk dapatkan lagi 9 orang. Jelas Jelas sir. Okay. Kalau kamu rasa susah nak jual barang, kamu boleh je jual antara kamu dalam tu. Kamu boleh jual dalam grup. Saya pun ada share juga dalam grup pensyarah dan sebagainya. Kalau nak senang, kalau kamu tak banyak barang, kamu jual satu orang satu barang. Tapi kalau kamu boleh jual barang banyak, contoh orang nak borong, tak ada masalah lah. Okay. Faham sir, faham. Kalau ada soalan lagi tanya. Sir, nak tanya lagi? Boleh tanya. Apa dia? Untuk susunan proses kita punya interaction antara customer dengan dengan barang delivery, nak kena letak dekat report dekat belah mana? Dekat nombor 2 product and platform information ke dekat e-commerce sales process? Okey, saya terangkan kalau e-commerce sales process ni macam mana barang tu berlakunya jual beli. Maksudnya contoh kamu terangkan dekat product and platform information ni, okey, saya terangkan satu. Introduction ni lebih kepada penerangan apa yang kamu nak jual. Kemudian yang product and platform information, kamu terangkan tentang produk ni kamu nak jual dengan e-commerce, siapa target audience kamu. Platform information ni apa dia platform yang kamu gunakan, TikTok ke, Shopee ke, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. E-commerce sales process dia lebih kepada macam mana proses kamu buat jual beli ni. Adakah kamu jual beli menggunakan
Shopee. Shopee kan dia ada kamu kena apa? Add to cart, lepas tu kamu kena bayar, lepas tu kamu akan tunggu waktu COD bila berlaku. Benda tu proses. Electronic payment system ni dia kita nak tahu yang kamu guna apa. Contoh Maybank to you, transfer online dan sebagainya. So kamu hantar semua receipt yang diorang bayar tu. Contoh Maybank dia transfer dekat kamu. Receipt tu kamu letak dekat dalam electronic payment system. Untuk jual beli yang berlaku, contoh dia contact kamu, lepas tu dia tanya dan sebagainya. Itu dekat dalam nombor 3. Faham. Okey. Jelas Jelas. Kalau payment tu buat dalam bentuk jadual boleh tak? Boleh. Tapi kalau boleh, untuk report dia kena ada ayat. Kena ada penerangan bagi jadual tersebut. Jadual, lepas tu bawah jadual tu tulis jadual tersebut macam tu. Lepas tu Betul, terangkan. Betul-betul. faham. Okey. Terima kasih sir. Sama. Assalamualaikum semua. Semua ada ke? Ada Okey. Ada. Saya ada urusan. Kita tamatkan kelas dulu boleh ke? Boleh sir. Boleh Okey. sir. Video ni nanti Boleh, saya akan sir. rakaman video ni saya akan bagi. Cuma nanti saya akan ambil kehadiran berdasarkan siapa yang komen, siapa yang hantar emoji semua ni. So siapa yang tak hantar sekarang sebelum saya tutup, baik hantar supaya dia keluar kat situ. Supaya dia keluar dekat dalam summarize lah Google Meet. Okey. Boleh kalau kamu nak buat macam kawan kamu pun okey, kamu tulis hadir kat tepi tu kan, supaya nanti dia akan keluar dekat dalam Google Excel yang kamu hadir. Lagi senang. Okay, nice. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sir. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Terima kasih sir. Banyak-banyak. Terima kasih. Thank you sir. Baik.